So bila engine light naik, korang cepat-cepat pergi bengkel. Jangan tunggu lama. Terus check pakai scanner. Apa masalah reading kereta korang. Video ni untuk orang yang tak tahu lagi, kalau simbol pipe tu naik dekat meter korang. So benda ni dipanggil OBD scanner tool. Ataupun kalau kat bengkel ni kita panggil scanner tool biasa je, scanner tool. So kita ada benda connecting ni dengan tablet kita kat sana. So kita just connectkan dengan OBD. Biasanya benda ni ada dekat ni tau, dekat bawah steering ni, kat bahagian bawah. Kalau korang tengok bawah ni, ada tempat untuk cucuk dia. Okay, baca apa untuk reader dia ni. Okay, so dalam case Camry ni, dia ada dekat sini. Just kita cucuk je begini. Pap. Macam OBD scanner tool ni, OBD scanner tool yang ada kat bengkel kita orang memang cukup bagus untuk Toyota punya brand character. And then untuk konti pun sama, kita boleh access sistem smart detection system dia. So korang tak perlu risau kalau korang pakai kereta konti ataupun Toyota, memang boleh masuk je bengkel kita orang untuk scanner tool ni, untuk engine light punya case lah. Dan untuk contohnya kita nak tengok reading benda-benda lain pun, memang kita pakai scanner tool ni untuk detect korang punya sistem engine. Korang pun boleh detect terus daripada OBD scanner. So apa-apa sensor pun rosak, boleh detect je lah pakai scanner, korang tak payah risau lah. Sebab sekarang ni full system vehicle memang yang terbaru, yang terkini, memang sangat-sangat advance. So datang je, kita cucuk scanner terus tahu problem kereta korang. Boleh like, follow, komen dengan saya. Jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum. Pumpam. Follow tolong bye bye.